Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Buat ramai-ramai yang tengah boring-boring tu, jemputlah datang ke pentas. Kita bersama dengan seorang penulis prolific dan terkenal, Saati. Jadi hari ini kita nak bincangkan tentang buku baru beliau yang baru terbit panas-panas daripada kilang. Malam dalam Aksara yang Panjang, terbitan Bibliopress, bawah imprint Kenyalang. Okay, saya bagi intro dulu lah. Jadi dalam buku ni dia sebuah karya yang menghimpunkan catatan-catatan mungkin ada juga daripada atas talian, dan bukanlah sebuah tulisan akademik. Sebab hari tu ada yang tanya kepada saya, buku ni berat ke macam buku intelektual yang membosankan tu? Walaupun nipis agak berat. Itu berat tak? Bagi orang tu lah, bagi saya okey lah. Ringan, angkat ringan. Maksudnya inti dia tu apa yang saudara tulis. Saya nak bahasakan saudara ke ataupun parti ke? Parti lah, parti. So kita nak lebih santai kan? Dan ini merupakan catatan beliau, bukanlah sebuah tulisan akademik dan juga bukanlah juga sebuah buku yang berbahaskan tentang falsafah. Berupa sebuah renungan dan juga sebuah refleksi sepanjang saudara Fati bersama saya ni sepanjang dalam daerah pembacaan dan juga kepengarangan. Berapa tahun dah Fati menulis? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertama-tamanya diucapkan kepada para pengunjung yang sudi duduk sekejap untuk mendengar sesi pada hari ini. Terima kasih juga kepada penganjur Rabat Lead, Pesta Buku Kuala Lumpur, dan terima kasih juga kepada Amir Suhaimi yang kerana walaupun nakal-nakal sudi menjadi moderator pada hari ini. Jadi untuk Pesta Buku pada kali ini sebenarnya ada dua buku lah baru lah. Yang pertama Demokrasisme, ni ada dekat pos Rabat Lead belakang ni. Dan yang kedua adalah Malam dalam Aksara yang Panjang. Ni ada dalam, bukan dalam, ada dekat pos Bibliopress lah. Jadi sebenarnya menulis ni soalan dia menulis pasal buku ni ke menulis pasal Sepanjang hayat ni? Sepanjang hayat. Sejak umur berapa tahun dah menulis? Ini bukan soalan sebenarnya, saja dia tanya ni. Sejak tadika lah ni dah start menulis. Tapi menulis buku tu start daripada 2018 lah. 2018 terbit buku pertama. Dan 2019 baru start jual buku kat Pesta Buku KL lah. 2018 tu terbit sendiri, sebuah terbit. Dan ada macam booth mandiri lah. Booth mandiri. Kawan ajak, jom lah jual, kau dah ada buku kan. Lepas tu kita pun macam, boleh kan. Start daripada situ lah. Lepas tu baru kenal dengan penerbit-penerbit lain. Baru 2019 lah yang betul-betul menulis buku lah. Sebelum tu menulis juga tapi dalam bentuk blog. Saya start banyak dengan blog lah. Blog tu start daripada form 3 kot. Lepas tu baru, lepas 2018 tu baru menulis buku lah. Saya teringat bila cakap menulis kat blog tu, Abang Ben Sali, saya tak kenal dengan Ben Sali kan, dia pernah beritahu kita ni kalau nak menulis, kita walaupun tak ada yang, kalau kita hantar tu orang tak terima, kita kena wujudkan kita punya platform terlebih dahulu. Jadi macam samalah kita kan, saya pun starting dengan blog, saudara Fati pun starting pada blog. Tadi tu bukannya soalan yang betul-betul rasmi tau, ini baru nak masuk soalan yang rasmi. Sebenarnya Malam dalam Aksara yang Panjang dengan Demokrasisme ini bibliografi yang keberapa? Bibliografi ni maksudnya kalau contohnya kalau artis dia, kalau penyanyi dia ada diskografi, kalau filem dia ada filmografi, something like that lah, macam tu lah. Ini bibliografi yang keberapa dan kenapa dalam banyak-banyak tajuk banyak-banyak tajuk esei dalam ni, kenapa pilih Malam dalam Aksara yang Panjang? Kenapa tak pilih kenapa saya keluar daripada gerakan Islam? Macam tu lah. Amir dia memang suka tajuk itu lah, kenapa saya keluar daripada gerakan Islam. Saya ada baca buku nakal-nakal ni lah. Dia merupakan cerpen kritik-kritik sosial dia kepada
orang yang hipokrit dalam beragama lah, lebih kurang macam tu lah. Betul lah? Betul. Tapi ada macam adegan-adegan bahaya lah, jadi budak-budak tak sesuai. Betul. Saya pun tak galakkan lah. Jadi apa tak soalan tadi dah lupa lah. Kenapa ni bibliografi okey. berapa dan kenapa dia sebenarnya susah juga bila nak sebut bibliografi atau berapa ni, sebab buku ni ada waktu saya start bermula tu, saya ada juga terbitkan puisi dengan kawan-kawan, lepas tu ada buat antologi. Tapi kalau memang betul-betul single author lah, single author ni mungkin dalam 13 kot, 13 lah. Tapi kalau yang macam dengan kawan-kawan, benda-benda lain-lain tu macam banyak lagi lah dia. Maksudnya bukan kita seorang lah, maksudnya kita join dengan kawan-kawan, buat buku, puisi dan apa semua tu ada banyak lagi lah. Apa dia soalan ni? Bukan ada Kenapa tajuk dia? Okey, tajuk dia. Sebenarnya kalau buku-buku sebelum ni banyak juga yang tajuk dia macam tak adalah nak kata berat, tapi mungkinlah macam mana macam mungkin orang kena berfikir sikit lah kot kan. Macam buku berfikir tentang pemikiran lalang di lautan ideologi. Maksudnya benda-benda yang ideological, political, demokrasi semua ni pun macam political sikit. Maksudnya ada citation scholar-scholar, political science, history. Jadi macam pekat sikit lah dia punya ada nota kaki dan sebagainya kan. Tapi buku Malam dalam Aksara yang Panjang ni saya macam nak lari sikit lah. Kadang-kadang kita terlalu tulis pasal benda-benda yang pemikiran apa semua ni, jadi kita pun macam jadi tepu lah. Jadi dia nak bawa satu renungan kepada penulisan dan pembacaan dari segi yang lebih santai lah, healing lah, lebih kurang macam bagi saya ni macam buku healing untuk saya lah. Maksudnya buku yang tak terlalu berat, tak terlalu intelektual, tak banyak nota kaki, tak banyak macam sebut nama-nama yang orang tak kenal. Jadi maksudnya macam tu lah, buku yang relax-relax, chill-chill je lah. Tapi saudara Fatih lebih dikenali dengan karya-karya yang berat-berat sikit kan. Buku ringan lah tapi inti dia berat kan. Jadi tak takut ke menghampakan pembaca yang memang Fatih keluar buku baru ni mesti buku berat-berat ni? Saya suka soalan tu tak takut ke menghampakan pembaca. Jadi saya mazhab lain sikit lah dalam penulisan. Sebab mungkin saya bukan banyak penulisan saya ni tak saya bukan mula dengan penerbitan mainstream lah, lebih kurang tu. Biblio mainstream tak mainstream kan. Jadi tak dapat bantuan kerajaan. Jadi saya lebih kepada lahir daripada rahim penulisan yang bukan mainstream lah. Jadi bila kita daripada yang bukan mainstream ni, dia macam lagi bebas lah. Saya punya mazhab penulisan ni adalah saya nak tulis apa yang saya nak tulis. Jadi kalau pembaca kecewa ke, hampa, sedih, murung, itu tak apa lah. Itu pembaca lah, dia tak akan efek cara saya menulis lah. Sebab saya ni, saya menulis lebih kepada diri saya daripada lebih kepada nak please pembaca. Macam tu lah. Soalan keduanya dalam mungkin kalau nak kongsi juga untuk sebut demo rasisme, sebut demokrasi tambah mal lah. Demokrasi smart. Jadi dalam sepanjang pembikinan Malam dalam Aksara yang Panjang dan juga Demokrasi Smart ni, apa yang berbeza dengan buku-buku lain? Soalan tu tak clear. Moderator kena tanya. Perbezaan antara dua buku ni Kan saya sepanjang kan ada 13 buah buku sepanjang ni kan. Apa yang membezakan suatu pembikinan buku Malam dalam Aksara yang Panjang dan Demokrasi Smart ni dengan buku-buku yang sebelum? Okay. Buku-buku yang belah awal tu, saya ni mula dengan suka membaca buku bahasa Inggeris lah. Saya tak baca kan buku bahasa Melayu kan. Kalau pergi pesta buku tahun 2017, 2016 tu,
antara yang saya geram ni sebab banyak buku bahasa Melayu lah, mana kan kata antarabangsa kan. Buku bahasa Inggeris. Jadi banyak bahan bacaan tu memang dia bias ataupun dia kata apa, anglophile sikit lah. Dia punya reference pun macam penulis-penulis luar lah. Tapi makin lama saya membaca, ada sampai satu tahap saya rasa macam sebenarnya banyak je penulisan-penulisan karya-karya yang ditulis dalam bahasa Melayu ni yang sebenarnya bagus kan. Sebenarnya Mak Saleh banyak ya tulis buku-buku yang mengarut. Bila kita baca pun macam, kalau siapa pernah baca buku ni, buku ditulis oleh siapa nama dia kan? Slavoj Zizek. First as tragedy, second as farce. Kalau baca buku tu memang apa benda dia nak cakap ni kan. Jadi sebenarnya banyak je buku bahasa Melayu yang kalau kita baca make sense, dekat dengan hati kita, something yang kita boleh bawa dalam hidup, something yang boleh buat kita tercetus idea dan sebagainya. Jadi macam bahan bacaan saya banyak dah berevolusi lah. Jadi saya dah banyak mix, tapi dah lebih banyak kepada bacaan-bacaan bahasa Melayu, tempatan, Nusantara dan sebagainya. Jadi buku yang Malam Dalam Aksara yang Panjang dan Demokrasi Semua ni, dia pun akan tak hanya ambil idea-idea ataupun pilih reference daripada luar je. Dia banyak reference penulisan dan sarjana-sarjana tempatan lah. Sebab saya rasa banyak sebenarnya sarjana tempatan ni yang bagus. Malah saya rasa idea diorang ni lagi bagus daripada idea yang daripada luar. Tapi sebab kita tak terdedah, mungkin promosi kita tak bagus, jadi orang tak kenal lah. Jadi antara tugas penulis ni juga adalah sebenarnya dia bukan promote diri dia, dia promote idea-idea penulis lain yang dia rasa bagus, supaya orang lain boleh baca. Jadi itu yang saya nak buat lah dengan buku ni. Dan benda tu tak ada dalam buku awal lah, yang dulu-dulu saya lah. Jadi dia dah shift sikit lah. Maksudnya Syed Hussein Alatas dalam ni baru punya buku ni ke? Saya memang bukan peminat Syed Hussein bukan lah. Bagi saya Syed Hussein Alatas ni banyak agak idea-idea dia yang best lah. Kalau contoh baca buku Kita dengan Islam tumbuh tidak berbuah. Kita dengan Islam tumbuh tidak berbuah, imperialisme intelektual, memang best lah. Cuma saya terdedah agak lambat sikit lah. Tapi dalam buku-buku yang ni ada rasa Ada. Syed Hussein. Sebab Syed Hussein ni, bagi saya ni macam saya cakap lah, saya ni bukan lahir daripada rahim penerbitan yang mainstream lah. Jadi kadang-kadang Syed Hussein ni tak adalah mainstream, tapi dia banyak peminat lah. Dan kadang-kadang bila dia dah banyak peminat, banyak orang memperkenalkan dia kan, saya rasa macam tugas tu dah ada orang buat. Jadi macam bawa dia sama kan. Jadi saya memang macam tu. Kalau macam dah ada ramai orang buat, dah ramai orang support apa semua, macam orang dah tahu dah kan, apa kita nak ulang orang yang dah tahu, benda yang orang dah tahu. Jadi saya lagi suka cari benda yang orang tak tahu lagi lah. Macam tu lah. Sebab hari tu dalam Ipoh International Book Fest, IMBF kat Ipoh, ada sembang dengan penulis, nama dia Salina Christmas. Dia menulis buku-buku historical fiction lah. Fiction yang boleh check out lah. Dia punya penerbit dia Story of Books. Dan dia kata macam sebenarnya banyak idea-idea penulisan, benda-benda yang best, benda-benda yang kita nak ketengahkan ni menarik, sebenarnya ada di sekeliling kita lah. Idea-idea inspirasi tu ada di sekeliling kita. Cuma kita teroka atau tak teroka, kita ambil tak ambil je. Macam contoh dekat sekeliling kita mungkin ada kedai-kedai buku-buku lama ataupun muzium-muzium yang kecil yang orang tak pernah pergi. Tempat-tempat tu sebenarnya kadang-kadang ada cerita yang best, tapi sebab orang tak pergi, tak ada orang tahu. Jadi tugas penulis ni adalah dia mempromosikan, dan dia pergi kutip dan polish benda-benda yang orang tak tahu, tapi sebenarnya best. Dia tak tahu. Jadi macam tu lah Syed Hussein Alatas. Dia best. Dan tapi masalah dia ramai orang tak tahu. Jadi maksudnya dia macam tak terlalu special bagi saya lah. Mungkin
ada je orang yang tak kenal saya Hussein lagi kan. Jadi make sense je kalau nak perkenalkan tu. Tapi kalau yang orang dalam circle buku ni kebanyakan dia akan dah kenal lah. Dan setuju ke kalau saya cakap kalau nak mengenali Fatih ni malam dalam panjang lah buku yang sesuai setakat ini? Ataupun macam mana? Kalau nak kenali saya kena sembang lah kalau baca buku ni. Ini semua propaganda lah. Jadi sebab buku ni dia hanyalah cebisan pemikiran seorang penulis lah. Dia bukan penulis tu yang sebenar. Sebab seorang manusia ni dia kompleks dan dia boleh berubah. Kalau dia tulis macam tu pun mungkin 10 tahun lagi dia dah jadi orang lain lah. Dia dah idea lain, dia dah baca buku lain, dia dah jumpa orang lain, dia ada pengalaman lain, dia dah jadi orang lain. Jadi buku ni mungkin dia dah macam dah tak boleh describe orang yang sama lepas 5 tahun, 6 tahun. Jadi kalau nak kenal seseorang tu memang kena borak lah. Kena borak ataupun kena travel sekali lah. Kalau kawan-kawan kan, kalau kita nak kenal dia ni macam mana kan, dia suka tolong orang ke apa ke, travel dengan dia kan, susah payah dengan dia baru kita tahu oh dia ni macam ni kan. Kalau makan dia tak suka share, dia tak suka kongsi straw ke apa. Maksudnya macam tu lah kalau nak kenal orang lah. Tapi kalau nak tahu pemikiran, cebisan pemikiran tu boleh lah, tapi still tak complete lah. Faham. Okey tuan-tuan dan puan, saya nak ingatkan sekali lagi, dalam buku ni, ingatkan sekali lagi, dalam buku ni dia berupa catatan-catatan saya amati, dan dia taklah membahaskan tentang falsafah dan tentang hal-hal akademik. Saya sebenarnya mengenali Fatih dalam Facebook sebenarnya. Oh ya? Betul? Betul. Saya follow tapi saya follow je, saya tak tekan friend. Dan saya perasan beberapa tulisan dalam malam dalam asal yang panjang tak ada, dia punya pendek je, tak ada nama pendek, kita panggil malam je lah. Dalam buku malam ni saya nampak ada beberapa catatan-catatan yang macam ada dalam Facebook. Okey, betul. Saya ni memang penulis yang macam tu lah. Maksudnya bagi saya lah, Facebook ni kadang-kadang lah saya pun tak follow rules ni 100% pun. Rules are made to be broken kan. Tapi banyak first draft kadang-kadang saya campak kat Facebook lah. First draft biasa macam saya tulis, saya campak kat Facebook. Lepas tu kadang-kadang kita tengok orang respon macam mana kan. Orang komen dia, idea kau ni tak bagus lah, kenapa lah? Dia pun terangkan okay, kita, betul ke kan. Lepas tu nanti daripada situ saya akan ambil, saya akan polish, masukkan pandangan orang lain yang seterusnya, saya akan masukkan dalam blog. Saya campak kat blog pula. Okay. Dah ada dalam Facebook, lepas tu campak kat blog. Lepas tu biasa saya akan peram dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun. Lepas tu nanti kita akan baca balik. Sebab selang masa tu, masa ni adalah satu benda yang dia bukan saja menghapuskan, dia kadang-kadang dia mematangkan lah. Jadi mungkin waktu 3 tahun sebelum tu fikiran kita tak betul-betul ranum lagi. Lepas 3 tahun tu kita tengok balik, kita rasa macam sebenarnya pandangan ni tak betul-betul komplit lagi kan. Ada benda yang tak cukup power lah, kita nak tambah kan. Jadi kita akan tambah lagi. Lepas tu baru biasanya akan masuk jadi draft manuskrip, dan dia akan polish lagi, baru diterbitkan lah. Jadi memang betul lah, ada sebahagiannya tu memang pernah diterbitkan kat Facebook lah. Sebab saya suka campak draft saya kat Facebook, tengok orang punya respon macam mana, komen macam mana. Sebab daripada Facebook kita boleh tengok direct lah. Betul? Sebab penulisan ni adalah salah satu benda yang bagus dia adalah buat orang relate dengan penulisan tu. Itu yang orang suka novel kan. Sebab novel ni kadang-kadang orang boleh relate dengan betul lah kan, aku pun rasa macam ada perasaan macam gadis watak dalam novel ni. Jadi dia macam something yang dia relate lah, aku suka lah, macam tu lah. Dan bila kita campak penulisan kita kat Facebook, kita boleh tengok terus reaction orang. Dia suka ke, dia tak suka ke. Dekat situ kita boleh nampak, okay, penulisan macam ni orang suka. Jadi kita boleh tahulah, sesuai lah kalau kita masukkan dalam buku. Sebab orang suka penulisan macam ni.
dia engagement banyak. Macam tu lah. Jadi Itu salah satu strategi ataupun cara lah saya menulis memang macam tu lah. Jadi maksudnya pembeli yang membeli buku malam dalam aksara yang panjang ni tak akan rasa ralat lah untuk mendapatkan buku ni. Sebab satu memang dalam Facebook tapi dah dipolish balik. Macam tu. Kalau rasa ralat pun saya okey kan. Okay. Sebab saya memang menulis tu adalah saya macam saya cakap saya bukan nak please siapa-siapa lah kan. Dia menulis ni bagi saya merupakan first lah. Ada certain benda yang kita fikir, yang kita rasa macam benda ni benda yang penting yang kita kena catat. Kita akan catat. Dan Facebook ni biasa senang lah kita nak catat kan. Kalau tiba-tiba dekat luar apa-apa kan, takkanlah kita nak pergi cari laptop, nak on, nak cari wifi, nak tulis, lambat kan. Jadi idea tu bila datang tu kita tangkap, kita letak terus kat Facebook kan. Jadi itu merupakan strategi kita nak dapat idea awal lah. Kemudian daripada idea itulah kita akan polish lagi, kita akan garap lagi, kita akan kembangkan lagi, dan benda tu akan ambil masa lah. Tapi kalau kita tak campak dalam Facebook awal tu, selain daripada reaction tu, kita kadang-kadang lupa lah. Kita cepat lupa. Lepas saya selalu jadi macam tu sebenarnya. Bila ada idea best, kita tak tulis, tak apa kan, nanti aku tulis. Lepas tu dah lupa kan. Malam tu fikir, apa tadi aku nak tulis? Apa tadi? Tak keluar. Dia jadi geram lah. Dia jadi geram, jadi macam menyesal pun ada macam tu kan. Sebab tu sekarang, biasanya kalau saya travel, dulu saya akan bawa buku je. Sekarang bawa buku dengan pensel. Pensel tu macam wajib lah. Kira kalau macam travel tak ada pensel tu rasa macam tapi kedai beli pensel je. Maksudnya macam, sebab kadang-kadang bila kita baca, dia bukan buku tu saja bagi kita idea tau. Kadang-kadang suasana ketika kita baca buku tu, waktu contoh macam kita baca tu tengah relax, suasana macam ada sakura tengah jatuh. dia jadi macam lain macam sikit lah. Dan kita rasa kita punya reflection tu akan rasa lain macam lah, walaupun kita baca buku yang sama. Jadi kalau benda tu tak dicatat, dia akan hilang lah. Tak silap saya dalam buku ni juga ada sambungan kepada dua sayap ilmu, betul kan? Dan adakah itu pun dalam Facebook juga ke apa? Mungkin saya pun tak pasti, sebab tak semuanya ada dalam Facebook. Ada kadang-kadang ada yang dalam blog, ada yang kadang-kadang dalam draft. Jadi dia ada kat macam-macam tempat lah. Sambungan tu memang ada lah. Sebab idea asal dua sayap ilmu tu adalah dia nak kumpul esei-esei berkenaan dengan pembacaan sebagai satu sayap ilmu dan penulisan sebagai sayap ilmu yang kedua lah. So dia dua sayap ilmu, menulis, membaca dan menulis. Cuma bila saya bagi manuskrip tu dekat penerbit Premium Press, waktu tu tahun 2021 kot, tapi dia terbitkan tahun 2023. Jadi ni semua masalah penerbit lah kan. Ini rakam ya? Tak ada yang gurau-gurau. Jadi sebab lama yang dia tak terbit kan, saya waktu tu macam banyak benda-benda baru saya keluar kan. Maksudnya ialah apa ni tak keluar lagi kan. Dan saya rasa macam nak bukan nak tarik balik. Saya tak suka bergaduh dengan penerbit. Jadi macam ya apa ni, nak tambah baiklah buku tu. Tapi sebab penerbit kata tak payah, ni dah banyak idea ni, buat buku baru lah. Jadi dia jadi buku baru lah. Sebab pada perspektif saya suka macam satu buku tu dia tak final tau. Dia ada edisi kemas kini, edisi cover baru, lepas tu edisi apa-apa lagi kan. Tapi mungkin dari sudut penerbit dia nampak macam kesian lah. Kalau pembaca tu dia dah beli buku pertama, tiba-tiba ada benda baru yang best, buku yang sama tapi edisi yang seterusnya. Jadi macam dia nak kena beli buku yang sama dua kali kan. Jadi dia rasa macam kesian lah dengan pembaca. Better you buat buku lain je lah. So dia jadi buku lain lah. Tuan-tuan perempuan, saya proofreader untuk buku ni sebenarnya. Oh ya, patut banyak salah. Jadi dalam
buku ni dia Saimah Fatih ni dia ada kongsikan secepis kehidupan dia lah. Yang paling saya ingat tabiat untuk kumpul buku tu lah. Sampai kan anak tanya, Abi beli buku lagi? Lebih kurang begitulah. Itu soalan yang selalu lah. Kadang-kadang anak-anak ni dia macam dia particular sikit. Kadang-kadang bila buku sampai dia kata, tak cukup lagi ya buku dekat tu. Tapi dalam buku ni Fatih ada beritahu buku TBR yang banyak menimbun ni dia sebenarnya merangsang kita punya psikologi untuk membaca buku lagi. Macam tu lebih kurang. Betul. Tapi apa tahap, sampai tahap mana yang kita macam Stop tu sampai duit dah habis. Kalau duit dah habis, kena hutang kredit kad apa semua tu lah. Kena stop lah. Tapi kalau duit banyak lagi, boleh ya beli lagi. Buku dulu lah, saya punya tabiat membaca saya lah. Saya ni jenis membaca yang orang kata monogamis. Monogamis ni maksudnya satu masa habis satu. Kita akan baca daripada kulit sampai ke kulit, baru kita akan start buku lain. Selagi tak habis tu, buku tu tak best macam mana, 8 tahun lah. Baru baca buku baru. Tapi lama kelamaan saya berubah juga jadi poligamis lah. Poligamis ni maksudnya bukan itu lah. Maksudnya baca buku yang banyak dalam satu masa lah. Mungkin dalam satu masa tu saya baca buku 4-5 buku lah. Ada buku yang dah 8 tahun tak habis-habis lagi, tapi saya baca buku lain dulu lah. Jadi tapi makin lama saya ni macam dah kata cair sikit lah prinsip nak baca satu buku tu. Sebab kadang-kadang bila kita menulis ni, kita banyak perlu buat rujukan kan. Jadi banyak buku yang saya kumpul tu kadang-kadang sebab saya nak rujuk lah. Jadi kita akan baca bahagian yang kita nak rujuk lah. Jadi dia mungkinlah kita beli tapi kita tak baca habis, tapi still kita baca bahagian yang kita nak rujuk tu lah. Terutamanya kalau benda-benda yang akademik lah. Sebab saya sekarang sambung belajar di USM. Jadi memang banyak benda tu kena buat rujukan. Dan buku bila kita buat rujukan, kita tak boleh baca semua. Satu lambat, satu lagi memang mustahil lah. Sebagai contoh, nak buat literature review, nak baca 100 buku, nak baca kulit ke kulit, memang tak logik lah. Jadi memang kena baca. Sebab dalam buku, contoh buku tu pasal gerakan kiri orang Melayu kan, kiri darin. Bukan kiri, itu kiri lain. Bahagian awal tu mungkin dia prakata terima kasih kepada ni, terima kasih kepada tu. Jadi macam buang masa kan nak baca kan. Jadi kita baca terus bahagian yang kita nak. Jadi saya punya, tapi bila kita dah terbiasa baca macam tu, dia berjangkit kepada leisure reading juga lah. Itu academic reading. Leisure reading pun kadang-kadang dia jadi macam tu lah. Aku interested nak kenal dengan dia punya pemikiran lah. Tapi buku dia tebal sangat. Jadi aku baca lah, mungkin bahagian awal, bahagian tengah, bahagian akhir. Aku tahu dia ni macam mana pemikiran dia. Macam tu lah. Macam buku nakal-nakal lah. Saya tak sempat lagi baca sampai habis. Mungkin separuh lah. Jadi saya boleh tahu lah Saimi dia orang macam mana. Amir Saimi ni pemikiran dia macam mana, apa yang dia nak bawa Ini kan. waktu saya tulis waktu sekolah menengah. Tak apa, dia mesti ada kesan tak sampai dia. Mungkin sekarang saya dah jinak, dah tawaduk ke. Soalan saya yang seterusnya, Okey. mengarang ni bagi Saimah Fatih apa? Adakah Saimah Fatih ni kalau tak mengarang dia tak lengkap? Dan dalam tak apalah, dia ada soalan yang seterusnya tapi dah terus. Saya ni sekarang tengah baca satu buku sejarah Majapahit. Menarik ya buku dia. Penulis dia Harold Van Linde. Siapa ada duit lebih sikit boleh cari lah buku tu. History of Majapahit. Tak ingat nama penuh dia, panjang sikit. Tapi buku terjemahkan ke Indonesia kan? tak, dia memang dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Inggeris lah, buku pasal Majapahit. Ditulis oleh Harold Van Linde. Linde kot, mungkin lah nama Belanda susah nak sebut. Dalam tu dia ada cerita pasal Empu Prapanca. Empu Prapanca ni dia merupakan penulis zaman Majapahit yang menulis benda-benda biasa. Dia pergi kampung-kampung. Nama buku dia adalah Desawarnana.
Boleh cari lah Empu Desa Warnana. Menarik. Jadi Empu Prapanca ni, Prapanca apa nama dia? Prapanca. Nama orang Jawa kan? Prapanca. Ada ke nama Prapanca? Ada kan? Nama Jawa kuno lah. Dia tulis benda-benda biasa. Berkenaan dengan kampung, kat kampung ni orang buat apa, pekerjaan wanita zaman tu. Jadi tapi waktu zaman tu penulisan macam tu, orang kata satu penulisan yang tak baik lah. Dalam tradisi penulisan Majapahit, penulisan macam tu penulisan yang tak baik. Sebab penulisan yang baik dia kena ada unsur-unsur hero ketuhanan, kena ada unsur percintaan, kena ada krisis, kena ada. Tapi ni cerita pasal kampung, orang kampung ni pergi kan. Tapi bila beratus-ratus tahun, orang masih salin Desa Warnana. Sebab buku tu je yang ceritakan tentang kehidupan zaman tu macam mana. Dekat kampung, sosio budaya dia macam mana. Buku tu je cerita. Buku lain ni cerita pasal raja, para raton. Para raton ni salah satu naskah yang sebat pasal Majapahit ke. Tapi dia pasal para ratu-ratuan. Dia jadi para raton. Maksudnya dia cerita pasal ratu-ratu, raja-raja Majapahit. Jadi dia pasal istana lah. Dia bukan pasal rakyat-rakyat bawah-bawah negara ni jadi apa, tak ada. Jadi bagi saya, menulis ni macam Empu Prapanca. Maksudnya kadang-kadang dah ramai dah orang tulis pasal politik. Apa Anwar gaduh dengan Izzah, bukan Anwar gaduh dengan Rafizi apa kan. Benda-benda macam tu dah ramai dah orang tulis. Kita tak payah menyebut lah, buang masa je. Kita tulis pasal kehidupan kita, pasal bandar kita. Benda-benda tu yang nanti orang akan cari, yang kita rasa sekarang tak penting sekarang kan. Kalau Empu Prapanca tu tak tulis, kita pun tak tahu Majapahit ni macam mana society dia. Jadi bagi saya penulisan tu adalah satu rekod kehidupan kita zaman sekarang yang orang lain takkan tulis kalau kita tak tulis. Jadi macam kita ni siapa kan? Siapa nak tulis pasal kita? Kau siapa kan? Ada orang yang nak tulis pasal kau. Kau ni lahir pun tak apa-apa kan. Jadi kita lah kena buat kan. Sebab takkan ada orang lain nak tulis pasal kita. Jadi benda tu yang akan jadi rekod, yang akan jadi simpanan masa hadapan lah. Sebab kita ni bukan menulis untuk kita zaman ni kan. Kita menulis untuk zaman hadapan, masa hadapan. Menarik. Dan juga dalam buku ni Fatih pun ada, dan juga buku Dua Saya Ilmu lah, dia semacam panduan dan juga pandangan Fatih sendiri. Kalau nak mengarang ni kena buat bagaimana. Jadi adakah semua orang ni, bagi Fatih semua orang ni patut jadi penulis? Bila dia cakap pasal rekod peribadi dan sebagainya. Betul. Ini soalan yang baik lah. Sebab kadang-kadang baik. Yang lain tak baik. Yang lain kurang lah. Yang ni okey sikit lah. Sebab mungkin lah tak semua orang sebenarnya sesuai jadi penulis kan. Ada orang sesuai jadi penyanyi. Ada orang tak minat lah penulis lah, suka berlakon. Jadi memang kita tak boleh nak paksa. Kau kena tulis. Tak boleh. Sebab ada orang memang mungkin dia dilahirkan untuk mencintai, contoh kan. Bukan saya dalam mencintai lah. Saya bukan tujuan hidup menulis untuk mencintai. Jadi maksudnya kita tak boleh paksa orang lah. Tapi kalau tanya saya, memang setiap orang tu memang ada kisah yang tak ada orang yang ada. Setiap daripada kita ni ada kisah yang orang lain tak ada lah. Yang orang lain tak boleh tulis, kita je boleh tulis. Jadi tak adalah semua orang kena jadi penulis. Tapi at least bagi saya lah, kalau tak nak jadi penulis terbitkan pun, at least simpan diary lah. Sebab diary tu adalah benda yang kalau dekat UK menarik lah. Diorang ada projek, apa yang panggil diary project kot. Maksudnya bila satu rumah tu dia dah, orang semua dah mati semua, dia dah kemas, ada diary, dia tak tahu nak letak mana kan. Akan ada satu institut ni, dia akan kumpul semua diary-diary rakyat dan dia akan katalog kan. Dan kita boleh hantar diary tu, tapi kena dalam bahasa Inggeris.
Jadi dia adalah satu library yang simpan diary orang biasa. Orang boleh buat research pasal dia, orang boleh tahu kehidupan. Menarik lah. Tapi kalau tak ditulis, tak ada lah benda tu. Tapi kat Malaysia tak ada lagi lah projek diary ni. Dan kalau mungkin ada siapa-siapa institusi pengajian yang tertarik dengan idea saya ni, idea saya lah, mudah-mudahan dah buat lah. Boleh mungkin initiate lah, sebab saya ada kontak juga. Sebab atuk saya dulu dia ada tulis diary. Dan saya nak bagi diary tu dekat UK, suruh dia simpan kan. Bila tak nak, dia kata ni bahasa lain kan, kita nak bahasa Inggeris je. Jadi tak boleh lah, saya sendiri kena simpan diary atuk saya kan. Tapi kalau dia, sebab apa kita kena ada institusi? Sebab manusia ni dia mati. Bila dia mati, benda tu kadang-kadang dia letak kat mana, tak ada orang tahu. Tapi kalau kat institusi ni, bila dia mati, manager dia akan buat interview, cari orang lain lah. Jadi akan ada orang baru. Jadi dia akan preserve lah. Sebab tu kita kena letak dekat Pustakaan Negara, dekat ni, sebab dia preserve kita punya manuskrip, kita punya knowledge, benda tu sampai. Tapi kalau kita simpan kita je, kita mati, kita pun tak beritahu kat anak kita, ataupun tak sempat beritahu kat anak kita, dia hilang lah. Kat pasal diary, saya teringat jugalah waktu saya pun follow Pak Samad Said dalam Facebook. So selain daripada lukisan Pak Samad atas tisu tu, saya pun perasan lah tentang diary-diary dia yang berjilid-jilid tu. Dan saya pun tertarik nak baca diary dia. Bila Fatih bercerita tentang rekod peribadi tu, tulis tu untuk diri sendiri, bukan kita nak untuk orang lain. Saya teringat naskah yang ada dekat British Library, Hikayat Raja Babi. Sebab sejarah dia sangat menarik. Pedagang tu, sebab dia bosan, dia boring dalam kapal nak sampai ke pelabuhan, dia tulis Hikayat Raja Babi tu, tapi tak lengkap lah. Dan alhamdulillah lah, pada beberapa tahun lepas kita dah dapat baca buku tu. So agak menarik lah, kita dapat tahu apa ni apa yang saya pun dah lupa dah apa sekitar waktu zaman dulu, bagaimana. Dan yang paling menariknya, sebab dulu kan hikayat kan kebanyakannya pada istana, tapi hikayat yang Raja Babi ni dia orang biasa je yang tulis, sama macam syair Jaratan Masa yang fiksi sekarang tengah jual. Oh, promote buku kedai lain Tak janji benda sedap. Okey, saya teruskan dengan soalan yang saya macam nak habis ni. Soalan daripada ni boleh juga. Tapi satu soalan ni, dengan terbitnya buku Demokrasisme dan juga Malam Dalam Aksara yang Panjang ni, apa harapan Fatih sendiri? Harapan saya supaya orang beli lah. Tak adalah. Saya sebenarnya bila kita tulis buku ni, memanglah kita nak orang baca. Jadi macam sedih pula lah, tulis buku tak ada orang baca kan. Sedih kan. Tapi harapan dia adalah bila orang baca tu, mungkin orang rasa macam, oh, sebenarnya banyak sisi-sisi dalam membaca dan menulis ni yang aku boleh ambil untuk kehidupan aku lah. Sebab tu kalau saya lagi suka macam sembang dengan budak-budak sekolah, budak-budak universiti. Sebab diorang ni, satu diorang suka explore, satu lagi diorang senang menyerap sikit lah. Kalau orang yang besar ni kan, aku makan garam lah, tak ubah kan. Jadi, tapi kalau dengan orang-orang muda ni macam, oh ya betul lah bang. Oh, dia percaya, kita pun boleh goreng sikit lah. Betul lah bang. Jadi, kita mudah menginspirasikan diorang lah kan, untuk menulis, untuk eksplorasi, untuk cari benda-benda yang best dalam hidup ni. Jadi itulah yang sebenarnya harapan dalam buku ni adalah kita explore lah benda-benda yang kadang-kadang di sekeliling kita yang menarik untuk kita tulis, untuk kita rekodkan dan untuk kita passing pada generasi yang akan datang. Sebab kita ni sekejap je dalam dunia ni. Saya pun akhirat yang utama. Saya pun rasa macam baru keluar sekolah rendah. Dia tengok dah, dah umur 30 lebih nak dekat meninggal ni kan. Jadi memang itu yang kadang-kadang kena cepat sikit lah menulis kan, sebab mungkin masa dah tak banyak kan. Sekarang pun dah ada sakit jantung semua kan, jadi macam kena cepat sikit.
Bila cakap kena cepat menulis ni, saya teringat yang dalam buku ni ada cerita pasal Ibn Haytham. Wan Hamidi Hamid yang tanya, kenapa banyak sangat menulis? Ibn Haytham? Ibn Haytham ke siapa tak? Oh, dia okay. tulis sampai 130 buah buku. Masa tapi waktu zaman, tapi banyak pula masa dia nak menulis, bukan dia menaik. Betul lah. Orang zaman dulu bukan menulis macam kita ni kan. Kita ni senang je. Ada handset, ada laptop kan. Bila-bila tengah-tengah bosan kat dalam tandas kadang-kadang boleh tulis kan. Zaman dulu nak menulis tu kena cari dakwat, nak kena cari pen tu, lepas tu kertas bukan murah kan. Kertas zaman sekarang bukan kertas A4 sekarang ni. Zaman dulu kertas dia lain. Zaman dulu orang tulis dekat atas papirus. Sebelum tu lagi dekat tablet clay tablet. Macam mana nak padam kalau salah, kalau clay tu. Jadi zaman dulu level dia macam tu. Tapi dia orang boleh menulis banyak. Kita kadang-kadang kita yang ada semua teknologi ni, ada print on demand lah apa semua ni, kenapa kita tak menulis kan? Diorang yang banyak limitation tapi diorang banyak tulis. Jadi benda tu yang bagi saya macam motivation jugalah untuk kita menulis. Dan lagi satu, dalam banyak buku-buku zaman dulu, contoh macam satu pemikir tu dia tulis 100 buku, biasanya kadang-kadang yang survive dalam 3, 4, 5, 6 buku je. Banyaknya tak survive lah. Sebab tu bila kita tulis banyak buku ni, mungkin akan ada 1 atau 2 je lah yang survive. Jadi kalau kita tulis buku lagi banyak buku, lagi ada chance survival satu akan survive lama sikit lah. Tak adalah survive selama-lamanya. Sebab yang kekal selama-lamanya ni hanyalah Allah SWT. Yang lain sebab hancur. Jadi nak kejar Ibn Haytham tu, bila nak tulis cerpen atau novel pula? Novel tu macam far fetch ni tapi cerpen ada je. Sebenarnya saya projek dengan kawan-kawan, bosan-bosan ada buat zine kan, kita orang tulis itu dia kan, cerpen pertama dan mungkin terakhir. Dalam zine tu lah. Zine tu ada lagi kat rumah, ada 3-4 lah kot. Jadi itu macam sajalah nak try. Memang bukan tangan fiction lah. Baiklah, sekarang pun dah jam 1.41 minit. Kita ada lebih kurang 14 minit lagi. Jadi saya rasa wajarlah saya nak buka siapa-siapa yang untuk nak bertanya kepada saudara Fati. Ada soalan? Soalan tak berkenaan pun boleh? Risau. Ada aku tanya kat bawah soalan. Saya dah baca buku Nakal tulisan Amir Suhaimi. Jadi apa sebenarnya yang nak, apa tujuan kritik sosial yang nak disampaikan daripada buku Nakal-Nakal ni? Saya lah interview dia. Asyik dia tanya soalan kan. The Table has turned now. Saya tulis beberapa cerpen dalam ni sebenarnya banyak kritik orang agamawan. Dan saya rasa saya patut tulis seperti itu sebalik. Saya patut hantar pada lubuk atau kuliah. Sebab saya tengok keadaan sekarang, bila orang sekarang mudah tertipu dengan image orang agama dan sebagainya. Dia cakap Arab sikit, mudah percaya. Begitulah. Jadi saya rasa saya harus melawan. Sebab saya tak nak orang lain jadi bodoh. Sebab nak melawan lah ni. Saya tujuan dia nak melawan lah. Darah muda lah. Lepas tu saya ada baca satu cerpen ni kan. Dia punya watak jahat tu nama Ahmad Fathi. Memang sengaja ke apa? Tak, itu waktu saya sekolah menengah, tak ada kaitan dengan hidup dan mati. Okay. Saya baca-baca macam terasa lah. Dia ni betul aku ajar. Bukan saya mati. Bukan dia lah. Bukan orang lain lah. Sebab watak tu dah lah kena bunuh lah kan. Sian tu. Tak ada soalan ke? Ada soalan? Adli nak tanya? Tak ada, boleh ni lah. Tutup lah. Kalau begitu saya sudahi acara Wal Buku ni dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat siapa yang berminat untuk dapatkan buku ni, boleh pergi ke Bibliopress tingkat 4, masuk je dekat dalam Dewan ni, Dewan Tun Razak. Dia dekat hampir dengan Iman Education, IBDE dan juga Patriot.
Boleh dapatkan juga Demokrasi Semar. Saya ada 2 buku sebenarnya untuk pesta buku ni, Demokrasi Semar dan Malam Dalam Aksara Yang Panjang. Demokrasi Semar ni ada kat belakang booth Rapat Lead. Dan jangan lupa jam 2 hingga 3 ni kita ada sesi bersama pengarang di Biblio Press. Okey, terima kasih. Terima kasih.